Ya Allah, murahkanlah rezeki aku ni. Berilah kereta yang mewah, rumah yang besar, apa lagi perniagaan yang berjaya. Masya Allah. Doa tu bagus, tapi jangan lupa satu perkara lagi. Apa dia? Doakan juga untuk agama dan juga akhirat. Dunia ni sementara je. Salah ke aku nak doa untuk berjaya, untuk senang di dunia? Tak salah pun. Tapi kena seimbang. Cuba doa ini. Ya Allah, perbaikilah agamaku, duniaku dan juga akhiratku. Jadikanlah peluang hidup ini untuk berbuat kebaikan. Ya Allah, perbaikilah agamaku, duniaku dan akhiratku. Bila agama terjaga, dunia pun turut ikut baiklah. Baru lengkap doa kita.